kita tak jangan pilih yang paling mahal kat sini. Kena tahu bajet. Nak range berapa. Kalau cakap bajet dalam RM50 cukup. RM50 tak lepas lah. Ke mana bajet cincin mana lawa Nak yang simple ke macam mana? Simple bila pakai dia dapat nice cincin. Okey, jap Sebab dia kecil. Saya nampak itu minimalis sikit kan. Dia minimalis sikit lah. Minimalis sikit. Ini kalau dapat diskaun 200 lebih. 200,000. 200. Ya, cakap ya je. Tengah live ni, ya. 200,000 satu cincin ni. Cincin apa? Dia buat daripada mana? Cincin. Sekejap kan. Guys, tengok Akak jangan risau. Saya kalau dah pegang lama-lama ni, beli ni. Nak telefon je. Cincin. Tapi ni lawa lagi. Yang mana? Yang ni Yang ni solitaire design lah. Solitaire design maksudnya? Yang ni tengah hot punya design lah. Dia punya batu dia satu. Sizing ada? Sizing dia kita boleh buat sizing actually. Saya tak tahu lah tangan dia besar mana, jari dia besar mana. Dia kecil sangat ke orangnya? Dia nak cakap kecil tak sangat, nak cakap besar sangat pun tak besar sangat. Lebih kurang dari saya ke kecil lagi pada dari saya? Aduh, saya tak sempat tengok tangan dia. Saya lebih kat macam tengok muka dia. Tak tahu lah. Macam mana Kau mana lawa? Yang ni ke yang ni? Yang ni pun cantik. Tapi yang kiri ke kanan? Mana? Lawa ni. Ini also dah ke yang tengah ke? Atau yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Kanan. Ni. Ini kalau tumbuk orang berdesuk dalam ni. Kanan. Yang ni pun cantik tapi batu original diamond. Diamond sekali jual ada bias ke? Kurang. Ni lawa. Screwdriver jangan lupa. Itu Amanda. Tengah ni. Lawa. Asal saya rasa yang ni cantik Mana yang ni? tu. Kan kau Sekejap, ni jujur. Ni otak saya punya mata. Yang ni nampak cantik tak? Ni saya punya mata ni. Cantik kan yang ni kan? Dia tak terlampau over, tapi dia nampak minimalis dan dia nice. Dia tak terlampau over kan nampak. Ya, cangkuk. Cantik kan? Cantik simple. Kan? Dia minimalis. Saya kalau tengok sikit ratio mata saya memang bijak lah. Kan?